simpanan ataupun tabungan emas ni, dia tidak memberatkan pada sesiapa. Maknanya semua orang boleh buka ini akaun dan simpan emas. Okey, tak kiralah sama ada dia student ke, dia suri rumah, okey, orang yang baru bekerja, pembantu rumah, pekerja asing, semua guru, dari seluruh golongan simpan dalam bentuk emas ni, ya. Saya rasa gap inilah sangat sesuai, ya. Boleh simpan sedikit-sedikit dan nanti bila dah sampai target kita, sebagai contohlah, kita dah simpan sedikit-sedikit, ini yang LBMA, ya, produk LBMA saya tunjukkan, ini yang 50 gram. So kita boleh keluarkan, ya. Dah sampai kita punya target, keluarkanlah 50 gram, ya. Atau kalau kita nak yang kecil sikit, kita ambil yang 20 gram. Okey, simpan bila dah sampai 21 gram, sebab 1 gram tu memang kena ada dekat akaun tu, lepas tu kita boleh keluarkan, ya. Dan yang ataupun kita suka yang 10 gram, 10 gram saya tunjukkan ni, 10 gram, okey. Atau kita suka yang 5 gram, 5 gram boleh keluarkan. Atau kita suka yang ini, ya, Masjidil Haram, ya. Ini boleh dikeluarkan, ya, dari akaun cap, ya. Ini boleh keluarkan. So banyak sebenarnya, bila kita simpan dalam cap ni. Lagi satu, bagi orang yang takut kalau simpan fizikal dekat rumah takut hilang, dia simpan emas tu di dalam akaun Gold. Okay. So itu yang saya nampaklah tentang akaun gap ni sangat mudah, ya. Untuk orang yang bekerja sendiri, ya, kadang-kadang mereka ni tak tahu, sama ada duit CPF ke apa atau tidak, kita tak tahu, kan. Mungkin boleh jadikan gap ni sebagai simpanan wang CPF, macam yang Cik Jalmi cakap awal tadi. Apa tadi awak sentuh? Forgotten saving, Saya lebih baik sebab yang bekerja dengan kerajaan atau swasta dengan company, diorang ada potong CPF, tetapi masalahnya CPF ni we are not in control. Maknanya dia punya regulation boleh berubah dan untuk retirement dia tiap tahun pun dia increase sampai dah saya rasa 192,000. So kalau bila umur 55 tu yang tak ada kata orang dia lock duit dan boleh dapat selepas kita ada tu panggil minimum sum lah. Jadi dengan simpan emas ni baiklah untuk dapat ekstra. Tapi yang bekerja sendiri, Haji cakap, saya rasa itu dah pastilah perlu simpan ni. Bukan tu aja, jangka panjang, bila emas ni insyaAllah bila jangka panjang dia punya berkembang tu, dia punya nilai tu lebih baik, anytime saya rasa boleh beat lah CPF punya apa yang CPF beri. Saya bagi satu contoh, tadi sebelum seminar ada yang tanya saya tentang dia nak beli dinar, So dia tanya saya, dulu harga dinar tu berapa? So saya cakap, dulu harga dinar pernah saya beli hanya 254 satu dinar. Tahun? Saya ingat tahun 2016-17 itu. Tapi hari ini 200 lebih tak dapat lah. Di over the counter saya lihat tadi di Public Gold PG Mall, harga dia dah 400 lebih. So jadi memanglah kalau kita simpan dalam emas ni, kita nak tengok long term. So long term memang sangat baik. Yang selalu kita dengar je sejarah zaman Rasulullah, satu ekor kambing nilainya 1 dinar. Sampai sekarang hari ini dengan 1 dinar masih boleh dapat seekor kambing, insyaAllah. So itulah, itu saya rasa dah explain tu. Beribu tahun
Okay. So perkara yang kedua, selain daripada dia mudah, dia selamat dia selamat. Okey, selamat selalu maknanya inilah satu company kita kena lihat daripada dia punya kedudukan company atau bank atau organisation apalah yang kukuh, yang reputable. Kalau company reputable so seperti di Public Gold dah lebih 13 tahun yang maknanya selamat 13 tahun ni, sepanjang 13 tahun tak ada satu pun komplain yang orang tak dapat emas. Kalau lambat tu biasalah, lambat biasa. Lambat saya rasa dari dulu ada, sekarang mungkin akan datang pun yelah. Tapi orang tak dapat emas tak ada. Itu maknanya selamat. Dan dia dijamin 100% oleh Public Gold. Okay, untuk sini di Singapura saya rasa lebih selamatlah waktu sekarang waktu yang baiklah untuk simpan gap kerana border belum buka. Itu pada saya apa yang saya buat lah, apa yang kita share ni, mana apa yang kita buat. Bukan tak boleh beli fizikal atau beli direct, cuma buat masa ni kos dia tinggi, kos penghantaran tinggi. Jadi pada saya mungkin pada Haji juga sebaiknya kita simpan dekat top up. Betul aja. Betul. Lagipun bila nak beli emas ni semuanya dibuat secara online. Maknanya kita tak perlu pergi ke cawangan Public Gold pun. Kita boleh hanya transfer duit dan lepas tu dalam account Gap tu akan dikonvertkan dalam bentuk Grab. Saya sekarang beli 300 RM, just 300 RM bayar. Tak perlu risau pasal gram lah. Important, consistent. Kalau tuan-tuan sama beli 300 setiap bulan tak kisah ada turun naik. Sebenarnya dalam pelaburan dia ada fluctuate tu lagi bagus. Itulah kita boleh dapat the dollar cost averaging punya benefit. Itu yang saya nak sampaikan. Cakap pasal selamat kalau kita nak tahu selamat, yang penting sekali bila kita simpan dekat account tu kita boleh tidur lena. Seperti saya dan Haji. Kita taruh ni kita boleh tidur lena. Kalau kita rasa macam tak boleh tidur lena, tersentak nak tengok then tak selamat lah. Okay, saya sentuh dua perkara lagi tentang selamatnya. Okay. So satu bagusnya dalam akaun emas ni, kalau kita dah ada akaun emas, katakanlah satu hari kita memerlukan duit, kita tak perlu keluarkan fizikalnya, tak perlu keluarkan yang terus tunjuk. Kita boleh jual balik dengan Public Gold dengan harga terkini. Contoh kalau kita beli masa itu rendah, harga dah naik, kita nak jual, kita boleh terus jual. Okay, so duit tu nanti akan ditransfer balik ke dalam akaun kita. Sebab itu bila kita register tu, kita kena taruh kita punya akaun number. Senang untuk Public Gold untuk bayar balik. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu kalau untuk jual balik tapi kalau kita nak fizikal kita nak beli fizikal, kita boleh keluarkan fizikal tu yang saya tunjukkan tadi, yang 1 gram lah, 5 gram, 10 gram, 50 gram bila masa waktu pejabat. Jadi penting saya nak share yang di luar sana dekat luar memang ada banyak akaun emas, tapi kita perlu tahu yang tak semestinya semua patuh syariah. Ada yang bersandarkan spot price. Dia tak ada dia kira kertas je lah, kertas. Atau bahasa investmentnya unallocated gold trading. Unallocated, tak ada dia price. So itu yang ini bank yang biasa ada dan lain-lain lah. So lagi satu disandarkan dengan emas fizikal, di mana yang gap ni lah yang cerita gap dia 100% physical gold. Maknanya
bila-bila masa kalau kita nak tukar kepada fizikal boleh. Macam Haji tunjuk tadi emasnya macam-macam boleh keluarkan bila-bila masa, tapi of course kena call branch all this lah. Tu hanya nak beritahu pada tuan-tuan puan-puan. Okey, sebenarnya account gap public pool ni dapat kelulusan sijil patuh syariah tu pada tahun 2017 bulan September. Maknanya sudah 3 tahun lebih 3 tahun lebih. So jadi program ni dah jalan lama So maknanya public pool lah kira peneraju syarikat yang mula-mula dapat akaun simpanan ni ataupun gap mengikut patuh syariah dan ada sijil kelulusan itu. So yang lagi satu yang saya nak beritahu, tekan kita sayang dengan emas yang ada dalam akaun gap, tapi kita memerlukan duit. Okay, kita boleh arahnukan tanpa keluarkan fizikal. Dalam akaun gap emas tu kita boleh arahnukan dengan partikel. Terpulang pada kita, kalau kita ada 100 gram, kita nak buat arahnu 10 gram sahaja ataupun 20 gram, kita boleh beritahu dengan cawangan partikel gap ini nak buat arahnu. Contohlah kita memerlukan wang untuk jangka masa pendek dan kita boleh arahnu. Of course nanti bila dah kalau kita nak ambil, kita kena bayarlah upah simpan dia, upah simpan dan duit yang kita pinjam. Untuk gap account dia tak ada ni tak ada bayar upah simpan. Mana kita simpan dekat gap account tu dia tak ada bayaran. Di mana bukan aja tak ada bayar upah simpan, dia tak ada membership fee ke apa tak ada untuk mulakan just nak start dengan RM100 atau 1 gram dah boleh. Dan cuma dia punya requirement kalau kita nak keluarkan masuk kat dalam mesti ada at least 1 gram kat dalam untuk account tu kekal activate, kekal ada lah. Tinggalkan 1 gram kat dalam. Betul aja Ya, kita dah ada account gap ni, sebenarnya kita dah buat perancangan keuangan kita. Okay? Sebab dalam account gap ni, akaun simpanan emas ni kita boleh jadikan sebagai dana kecemasan yang selalu kita war-warkan. Kita mahukan setiap warga Singapura mempunyai simpanan 100 gram untuk individu sebagai dana kecemasan. Lepas tu kita boleh buat sebagai dana persaraan. Kita pun boleh simpan ini untuk pendidikan anak-anak, untuk haji, banyak ataupun untuk rolling up kita punya bisnes. So banyaklah kegunaan gap. Jadi sebab saya rasa gap ni bagi tuan-tuan yang menonton live ini, mulakan sekarang, kena mulakan sekarang. So perlu ada. Ya, kalau tak tahu macam mana nak mulakan, boleh kontak siapa yang hubungi anda untuk saksikan live ini, atau insyaAllah kita boleh bantu. Saya dan Cik Jalani pun boleh bantu bagaimana cara nak buka akaun gap. So itulah saya rasa sangat penting. Sangat-sangat berharap semua orang perlu ada akaun ni. Sebab kalau kita tengok di Malaysia penduduk dia populasi 30 juta. So buat masa ni yang ada akaun gap ni dah lebih pada 500,000. So 500,000 kira customer ni tak salah lah. So belum kita akhiri, saya nak sentuh satu perkara. So dalam gap ni, kalau kita nak keluarkan fizikal, dia ada gold premium. Dia ada gold premium. Contoh untuk 1 gram premiumnya RM10. Jadi maknanya itu kalau kita nak keluarkan fizikal. Tapi kalau kita tak keluarkan, nak jual, itu tak ada. Jual matlamat kami kat sini share memang benda yang baiklah rasa untuk masyarakat.
So inilah kita punya vision dan misi at least 100 gram lah setiap orang ada ataupun kalau untuk family 1 kilo. Dan ni ada website kalau satu Angkodina atau tim Tuan Gul untuk baca atau boleh browse lah tengok apa ada di sana. Yang tim Tuan Gul tu website website cuma ni sekarang tengah ni ada crash sikit pasal ada update, so insyaAllah lah recovering. Ya, betul. So kalau tuan-tuan yang ingin tahu harga produk-produk Padi Gold, saya ada produk-produk di website One Gold Dina. So insyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu yang mungkin minggu depan ni 1st of May public holiday kan. Jadi kita pun public holiday lah. Mungkin lepas minggu yang satu lagi kita akan bincangkan topik ciri-ciri beli emas yang terbaik. Saya rasa sangat penting sehingga itu saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada penonton semua kerana telah sudi bersama kita daripada awal hingga akhir. Walaupun saya ingin ucapkan selamat berpuasa. Semoga apa yang kita kerjakan dalam bulan puasa ini diterima oleh Allah, dan insyaAllah sehingga bertemu di minggu yang satu lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua ni nak pastikan yang kita dapat beri ilmu lah supaya kita semua dapat simpan dan melabur emas dengan betul dan selamat. Itu aja tak kurang tak lebih itu. Daripada saya Jailani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dan layari OneGoldDina.com.